Dik ya jalkum yalkun alkul makul nasya maduk yal jatwani niwan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam khutbah. Ini sebelum amba persembahan wayang kulit amba terlebih dahulu amba ucapkan ribuan terima kasih sidang hadirin sekalian. Tajuk wayang kulit malam ini ialah masa untuk kita berubah. Jikalau ada silap dan salah bagi percakapan ataupun kelakar amba tutup dulu. Terlebih dahulu amba minta ampun serta maaf dari tapak kaki sampailah hujung rambut yang halal. Sekianlah saja ucapan saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat menonton tuan-tuan sekalian.
Lagi urup perut agam mangsud dinu aduh lagi hinagar senang mencerba dalam melakukan cerita ampunya kesel kesel bagi 18 tahun masuk 18 tahun jatuh ke tahun ni masa kita untuk berubah masih berpacaklah semua kerja pun bersatu padu jangan ada deki mendeki puak-puak sekali siapa juga yang tak boleh duduk dari dalam anyun istana kepalanya bekas tidak lain kan tidak bukan ialah orang tua Pok Joko. Apa bala terdengar jung takut mentuk dari dalam hati kedepan dalam dada Tok Upo orang menunggu al-dua mari itu supaya orang tua Pok dapat berkemahkan pakaian perdagatan sekelilin menjeruh tubik dari dalam bana kar semua hari baik pria siapa punya orang gelap dok bersaing sobat dengan ulun sedara dengan wuyuh berkawin dengan sakni sekali terdengar katakan sama hari ini aku keluar di tengah jalan Pak si penen 3 lubuk gandum telaga 2 batang sah benda padi ratu senyap sunyi tidak ada siapa-siapa pun dari hadapan mata aku. Kalau duduk media kediri begini tak usuh, tak usah bagi kira jalan. Aku nak carilah sebab aku di antara Pak Wolong atau Kuwuyuh sama dan Sa'id.
Berjalanlah aku sore diri seorang sarinya. Kakak mak merasa tertua mah mani gerga jiwa orang tua pokdok. Berjalanlah dia mencari sobat di antara pak. Sore diri seorang sarinya. Kula betung sinar la sinar kakeumlan jalan ada pepikir kedati kamu dalam kado ketok saban kamu aku cari merata-rata kedai kopi. Sekenap tempat orang ramam tak ada rupa-rupa duduk meneng di wakah ni wala. Siapa dia? Aku golong sahabatmu. Jangan terkenal diri aku. Oh, kalau kita mu ada ke? Hai wala, hai waktu kenal. Patut aku hari ni ulung hari ni yang kena royak lah satu-satu benar ke buat-buat kita ni. Nak royak ke boleh? Nak royak keadaan semasa ni negeri kita ni. Hai negeri kita lagu ni lah. Tak ada dah lagu lain. Inilah masanya kita untuk berubah. Keadaan sekarang ni aku duk kira, aku duk esak dulu 18 tahun tu. Gapo? Pemerintah. Lepas tu, lepas pada tu, bolehlah retoh 12 tahun. Bila retoh 12 tahun masuk tahun 90 tu, siapa tu sekarang ni lah jadi dah duduk kira-kira jadinya 18 tahun dulu. Lepas tu dah 18 tahun aku duduk tulis tak ada ayat pedomi jaga di tengah ulama. Yang itulah aku keluar ni aku nak royak temu. Tahun ni lah tahun masa kita berkukuh. Betul lah tahun baru Misihi tahu hijrah pun tahu baru 1429. Jadi lagu tu pula Pak Dogo. Patut lagu mana Pak Dogo? Caranya kini walau buat kita ramai-ramai tu. Pertama sekali aku nak minta bersatu padu jangan ada deki-medeki sama buat-buat kita. Pak? Tidak ada deki-medeki, tidak ada kenak-mengenak. Itulah kita azan tahun ni aku duk rasa boleh klik ke kita pula. Tahun 2008. Tahun 2008. Lepas tu, lepas pada tu aku nak royak lah temu banyak lagi benda aku nak burinya. Tetapi royak temu sore tak ada pedoh. Mungkin royak lah kau sakit kau woyoh dan sama. Aku sakit dengan sama tu boleh kira royak ni. Dengan woyoh dengan sama. Kalau begitunya tetap sakit sore tu.
Saya dah ni bubuh sakit dah. Bapa pula ni. Bubuh lah ke mana? Dia ni taruh januk pula sana. Taruh januk. Lepas tu? Pada taruh januk. Patah sepiok. Patah jubur. Patah serbel. Itu molek baru. Itulah baru sebenar. Islah Hadari dia duk panggil. Islah Hadari kepala mabuk mulai tu. Islah Hadari. Piok ni pelik tu. Piok pelik buan tu. Piok tak ada duk pelik. Duk piok orang sawit atas kepala belakang. Bengong lah tadi pun ni. Piok sangat ni pelik. Kok tepi tu ada warna hijau. Lepas pada tu kok tengah tak ada putih. Mula tidak lagu tu. Dah ke mana lagi? Lagu tu belum lewat ke mana. Lepas tu hak dia kata samak tu orang tu tak bakar. Lo ni saat tu kecek dia. Suruh masuk buat dia. Wak Yuh pun dah kecek juga suruh masuk mari ikut kita. Lagu tu. Hati lah walau royak aku Yuh dengan samak biar dia mari. Mudah aku nak royak dia lain lagi. Aku tunggu tawakal ni. Mudilah cari dia biar mari lagi. Dia cakap tu tak apa dah. Udah aku pergi lalu. Aku pergi lalu. Gila walau. Aku pergi lalu dah. Gila walau. Kau kata pergi dah. Ada aku pergi lalu. Di antara ratu kemaruan. Apa kalau dia cerita dia peletuh kulit orang tua pun dah. Berjalanlah mencari sobat di antara dua kali baik perian sabar punya. Mulai Amor ni alah tak kenal bila lagi ni dia tak ada lagi bila tu dia bagai boleh dia bagai comi sepenuh tanya sepenuh siapa kau ada kalau tu kat Amor ni lolo katanya lolo anggota berapa yang macam itu bulat bagaimana ni saya mau orang baik sekali kira lama bagaimana tadi amu isyak okok pula amu isyak siapa kau nak merah nak pergi tak boleh amu isyak mu ke kabel mak belum gila baik boleh siapa selalu tu mu baik lagi mu tolong tu ada kali juga mak mak tak ingat ni mak kali mana Pemantau muduk dalam dapur. Memang pun jenguk. Pergi ke Amor tu. Dan Amor kata, duduk dah memang. Amor nak minum Milo dulu. Memang pun tengok keluar. Amor baik. Nak kalau cara tunggak. Yolah, baik. Baik kerana lah dulu. Dia dah kopi minum Milo. Kita duduk luar dah pergi. Aduh, emak dulu. Pak lah. Aku tubik pergi kamu. Lama baik cara tu. Baru hari ni memang kau kena mana kau memang. Memang jangan ikut dah kau habis royo, kau habis tidur tu. Kena ikut kau Amor. Kau Amor ni sepenuh. Kau Amor ni ada belakang. Daripada dunia siapa kau helah. Kalau dulu kau ada dua tu. Ada bengong tu. Lolo lagi. Ibe dua orang tu. Ni boleh pada waktu ni. Hai ni.
sementara pun pengasuh orang tua abang waya. Pergilah kita pengasuh abang sama sekali dengan pengasuh Said. Alah, Said balik bila nak ni. Balik bila ni. Kapal yang kau berapa? Kapal. Aku nampak bos segebeh dengan segebeh dia. Ini segebeh tengok kau Said. Alah, bukan Fia pula. Fia pula ada tanda datang tu melot. Bukan memang habis apa kamu? Aku ni pakai sokok. Dia pakai dia. Ada tayu janggut. Suka ni suka ya. Tak suka rena kan mak cukup fikir. Tayu janggut. Pakai supaya pakai dia. Supalah dia mutu guna ya. Boleh lah. Pakai royak gitu. Kalau dikaya mah. Kalau dikaya dia. Bemak bila-bila untuk adil lama. Mana aku amun. Mak, dia duduk gila dengan Said tu pergi kat aku. Aku dengar Said ni suluh duk memanggil dah. Kata nanti lu sekejap lagi jumpa dengan sama dengan Said. Lepas tu pergi kamu ya. Pergi kat aku muntah makan nasi ular. Pergi. Mari mana pergi ni? Soki lemak soki. Nanti yang mana orang banyak lagi guna. Mak, hidup gila. Beliau kita tahu kamu. Orang nak kata memang semua dia lagi tahu. Dia ada dah dia. Biarlah aku tunggu di sini. Mari jawab apa-apa. Aku nak royak lah cara-cara. Di antara pengasuh kedua. Abang waya terdengar pengasuh abang sama. Kata lorak jalan menuju ke tempat katakan orang tua Pok Dogo. Hari baik perian siapa punya. Lagu mana ya? Lagu mana? Pakai sokok semua lah ni. Pakai sokok lalu. Aku ni pakai sokok wallet baru. Tengah pakai sokok aku telitah nak pergi Pak Samad. Pergi dekat Samad Said tu tengah kafe dia. Said kafe dia. Kafe nak tuan? Dia kata tak usah duduk lah alik fuk-fuk ni. Ni duduk alik dia sepenuh. Atas dunia siapa kata heran. Said kata. Said kata. Dia royak siapa? Royak sama. Untuk saya tanya sama. Dia lo tamak kata tu. 15 kali ulah tu. Tengok tengok. Bangunlah ke mana? Duk mikir lagi tu. Duduk adik ni kau nak duduk adik saya. Tak boleh dah semua. Hari ni kita berubah dalam pokok kita ni. Sebab Pok Dogo sudah pesan tinggal mana taruh pada aku saat ni. Dia semari royak temu di antara tiga tu. Apa kalau banyak lagi dia nak ular, banyak lagi dia nak ular. Dia nak bagi tahu pada diri kamu di antara tiga tu. Dia suruh royak kat tu. Suruh royak ni. Lepas tu sekarang ni dia tu tunggu 2 kah. 2 kah tu. Lokah tu banyak orang kata wak lokah ni bazir. Ni lah wak lokah tak bazir. Boleh duduk situ. Kalau panas boleh tidur. Masuk angin kita pun tidur sedap dah.
Ya Allah lah betul semua dia. Lepas tu, mari kita pergi lalu Pak. Pok Dogo duduk menanti sana. Ada lagi. Antara pengasuh. Apa kalau Pok Dogo perintah suruh pergi dari hadapan dia. Orang tiga gaduh darah. Jalan semula menuju tempat orang tua Pok Dogo katanya. Mari belakang tu. Aku bila baru 3 tu tidur kok sobat aku Pak. Saat tak sedua kira dalam Pok dia tu rubuh. Royak pokok ni pun tak apa tu. Tak boleh gitu sebab dia pun saya sobat kita juga walau. Aku nak suruh rubuh belakang tahun ni sebab dia duduk kira-kira masuk 18 tahun tu. Itulah yang aku kata mari ni. Kalau kira aku orang tua ni tak patut manis bangun tu. Kerja muka lagu ni tetapi aku nak suruh jadi berubah. Lepas kalau berubah banyak caranya walau. Negeri Kelantan kita ni kabarnya kata aduh lama-lama bisa gapo teku apa tak tahu tak erti. Lepas tu duit tu bunyi katanya dia nak bagilah buat apa-apa benda boleh jadi Kelantan kita ni maju walau. Hari kemudian kalau kita pakat berubah buat kita ni untuk kubeng apa? Kalau masa berubah, pakat berpenama ni sokong laku pokok kita ni lagu mana agaknya hari kemudian. Cuba mu putera. Aku nak tahu kata masuk tu. Orang tu royak mu pakat berubah. Cetera satu-satu. Nak dengar. Aku tak ada berubah. 30 tangga kat rumah aku tu sekeliling, alik naik, alik jatuh, alik udu, alik gila. Semua tu wari-wari aku pakat sokong kita belakang. Tak sokong buat syaitu. Ayat. Kalau lagu tu tak apa lawak ya, boleh aku terang. Cara-caranya begini ya. Walau sama sebab sama kan banyak kata atas pagar lagi dia tu tak tahu bulu tak tahu ini. Ya mak dia tak duduk dah pagar. Kata Datuk Seri Panglima kita. Dia lah musik. Apa nama ni puak-puak kita ramai-ramai ni. Kalau apa-apa dia lah orang berhubunginya. Kelantan kita ni wayo sama Said, wayo wolong sama. Nak minta dia maju setara dengan negeri-negeri lain. Kelantan kita ni. Kelantan kita ni. Lepas tu sepertilah kata negara kita ni negara Malaysia. Amal Santosa berkibar Seri Panji keadilan. Rakyat memang semuanya pekerjaan seni ramah orang negara lain mari tupai cari makan. Begitu. Lepas pada tu
Nak mitok Kelantan kita, biarlah serupa lagu tu maju seperti negara lain. Lo ni tak usah tengoklah negeri jauh, cubalah tengok negeri Terengganu dulu. Kabarnya kata baru ni dia buat bandaraya Terengganu. Senang mo. Nak buat Terengganu bandaraya Terengganu. Negeri Terengganu, negeri Terengganu. Maju negeri Terengganu lah ni. Maju yo. Sakat penama ni diperintah oleh puak-puak kita ni. Dulu serupalah ke negeri Kelantan ni. Tapi lo ni yo berubah sakit bezanya. Cari makan pun mudah. Anak-anak sekolah pun senang. Sebab dia buka Universiti Terengganu. Kata Kelantan awak juga Universiti Kelantan. Buat waya, nak buat tidak nak buat tu. Buat dahulu ni. Aduh. Kalau buat Universiti Kelantan, anak aku tetap boleh masuk universiti. Profesor baru ni boleh 15 Anak siapa dia waya? Anak orang lain kuat lalu kata anak aku. Kalau anakmu boleh 15 waya. Kiamat kamu. Kuat lalu kata-kata. Dah tak tahu dia tak jadi kiamat aku. Apa dia kenal dia akan jumpa ngadak lagi. Kalau lagu tu walau waya hari ni aku nak royak dah temu. Pakatlah semua masa untuk kita berubah. Tahun baru, tahun Mesihi, tahun Hijrah pun tahun baru. Masa ni lah kita kena berubah belakang. Kalau tak berubah tahun ni aku duduk rasa lagi kemudian. Payahlah walau kita nak hidup nak jadi seni. Sebab kita ni nak minta dia seni lini sejuk dingin seperti ular kita manu. Kecil pohon besar buah, tubuh butung, badan bertuah, ayat itik penuh kubalmu penuh kanai, walung, woyoh sama. Air panam nak kata kutu. Alah berdengar belum rumah tu. Itu agak bukan boleh berubah kali tahun ni. Dah ke mana ayahmu? Boleh. Kan sebetulnya royak. Ke mana-mana pun pakak belakang pokok kita ni. Jangan duk ada masih deki. Deki ni dah ke mana mu boleh projek. Tak ada deki. Nak letak ke projek. Jangan duk gaduh tu. Kita buat kira kot lain. Kali wasa boleh. Tahun ni boleh temu tu. Tahun depan kaku kita bicara dah boleh kaku. Pula tahun depan sekali lagi boleh kau sama. Hello. Boleh kaku aku tak boleh sekarang tu. Tu lah aku tak tahu kau-kau. Tengok je dah tu. Dah lah tu pernah dah kita saat itu. Kita saat itu walau tak sedut pelik tak sedut kepala bagi hati. Hari ni aku pergi ambil dia mari dari hadapanmu. Mu boleh berubah, mu boleh bermu bagi diri dia. Aku berubah, mu berubah. Padahal woyok bermu. Sebenarnya bermu mana tak ni. Pelik sakit cara ni. Pakai serban, pakai penangun ni, sokok taruh jaluk. Tak ada depan. Duk dengan dari sini mu duduk walau. Woyoh dan sama. Biarlah aku pergi dekat sana. Semua dia mari dari hadapan Tuan aku. Dah gila pada kau. Pok aku tu dekat anak gaya tu. Orang tua pok tu. Sebab tua bukan sebagai tua-tua di luar di dalamnya. Buruk bukan sebagai buruk dari luar di dalam yang amat betul. Berkemaskan pakaian bersikap urut gagaman pekat. Menjempel pernah ambil katakan pengasuh Said mari dari hadapan pengasuh Kumawala.
Al nanti bodoh kau ambil sungguh. Inilah dia Sa'in. Aku wak marimu dari sini Sa'in. Aku nak pulih adak jamai dulu perbo mula. Masa tu mu tak kabar diri hari ni aku ambil mu kemudian tak berkata apa wajah masan agnom jadi kamu. Walau aku pada waya aku waya. Hari ni kita berubah Sa'in biar dia pulih adat jamai dulu perbo mula. Tak benar lagi dia duduk dengan lagu ni. Dia kena ikut kuat kita sebab dia pun asal dulu tak kalau mula orang kita. Kalau kita tak pulih dia, banyaknya kucah hari-hari kama dia. Lepas pulih Sa'in, marilah kita semula menghadap raja dari atas bala tak tahu singgah sana. Pulih tu cara lagu mana pun aku. Panaya muada walau ilmu sakai pelajaran banyak dalam dadu. Membuatlah ke mana-mana pun suruh Sa'in pulih adat dia perbo mula. Aku bingung kecek apa dah tu. Nak buat lagu mana pada aku? Mubana mai bakih mubati. Mubana mai teri kena mai teri buat Sa'in. Kalau tak mai teri tak pulih dah Sa'in hidup jadi gini. Api dia kucah pokok kita bunuh jasa dia. Tu dia. Teri tu pun lihat boleh main. Siapa dia nak jadi tok teri? Boyo jadi tok teri, mu jadi tok minum. Aku pergi Sa'in di sini pulih dia. Kalau aku tinggal jauh Sa'in lagi tak tahulah mana. Dah balik. Mai boyo cepat. Main teri dalam cerita ni tak? Terpaksa kena main teri boyo. Sokok aku ni buai kau tak syaf. Pasal dia buai lah sokok tu. Duduk gitu dah. Alah, dia teruk teri. Nanti Sa'in punya beron. Lah. Kau nak lupa dah sekali ni main. Main pun teri lah. Dah. Mana dapat lagi duduk dengan dia begini. Mempulai-pulih Sa'in pada dulu perba mula. Barulah kita boleh buka masanya.
masih buat dalam belakang. Aku tak pamit alam rasa tu ni. Boleh tanya tak? Boleh tak? Well, bahawasanya keluar dari medan majlis dari hadapan minum satu beteri satu banyak 7 pengantin 5 semasa menghidapkan nama menggelanikan bahasa siapa lah tuan nama. Kalau cik-cik mana, kalau bebe mana, kalau nik-nik mana tuan nama ini. Tanya dia lah tu tak? Tanya dia tu. Aku pun dah demo tanya, aku nak jawab lagi. Masa terkejut jaga luda dari tidur. Bikah bangun dari atas kasur tilam permadani. Ya sungguh. Lalulah aku menghidapkan nama menggelanikan bahasa tubuh, nama badan digelar. Benar. Hari ni yang dimula lagi nama lain tidak redup panggil wa'yoh lagu ni. Betul. Lo nak panggil wa'yoh. Tak udah wa'yoh. Kok macam tidak nama menggelanikan bahasa? Nak tahu tu. Nak tahu tu. Tahu koyak tu lain lah dulu. Koyak tu mu tanya nama, koyak lah nama koyak. Baru-barunya lah kalau koyak nama lain tak kena kena dengan tu. Main molek koyak lama aku berleku berbagai kodok tu. Bukan kita main teri nak suka-suka. Kita main teri ni kerana kita nak upuh. Perangai Syed ini masa untuk berupuh perangai dia. Tak sih dah buat orang Syed tu bawa. Jadi nak suruh ubah perangai dia. Perangai dia tu. Tahu tu lah pada royak. Dengan malik tu lama aku lekau tak kedai. Kalau lagu tu tak apa tu. Sekali lagi aku boleh ucap sahabat banyak pegawai saya. Sahabat aku duduk kasih, sahabat aku duduk saya hari ni aku nak minta 2 orang ni. Kalau nak pulih-pulih, masuk untuk berubah. Syed hari ni pula Syed. Tapi hari ini mesti siapa masuk sepuluh 18 tahun
mai terdengar pok. Terdengar walau. Sakit dengan serta merta. Pula ada zaman dulu perbuah mula. Masa saya untuk berubah hari ini punya. Ayatku Said. Yang beliau ada ni. Apa dia? Lawannya ni. Apa dia ada ni? Lagu ni. Dia bakal sokok apa tu? Sokok ni sokok molek ni. Aku pakai ayat di mula lagi sokok ni. Kau mana-mana pun sokok ni lah aku duk pakai. Aku pisah di tepuk. Mahal ni sokok ni. Mana-mana tu? Boleh nak ayat tu. Bukan dia esok-esok tu duk berjumpa dengan Datuk Seri Pengelima. Aku nak minta harga sokok. Oh, Datuk Seri Pengelima. Fungsi kita lah hubungan UMNO negeri Kelantan siapa terdengar negeri negara puncak ni. Nak sebut tak boleh dikongkong pelik-pelik. Oh, jadi beli sokok. Tidak beli aku tepuk. Nak beli tak boleh. Tak padan kepala tu. Pergi tepuk orang lain. Kalau kecil tu ada. Ada Said. Memang. Ada tak boleh tengok orang ini nak suka. Oh, pakai sokok Dia orang tu kaya pun tak boleh tekuk. Ayo, musim dari ni pagi sejuk dia lah. Oh, tu lah membuat air tekuk ni. Dah dapat lah pun. Masyarakat jumpa punya menu. Dia orang budak pacar masyarakat. Ayo. Bawa saya masuk kita ni untuk berhubung dengan pada-pada ya. Pakat dah buat kita semua. Malah dah duduk kira banyak walung sama Said Woyoh Jawa Said popular kulit adat jamin dulu perbomula. Marilah kita mengadap raja dari atas bala tak tahu singgah sana. Apa raja nak kita, apa raja nak kita, kita dengar di sana. Kalau dah itu mualik dapat. Aku menghitungkan saja nama. Antara orang pokok. Apa kalau pulih masanya untuk bubuh semua bubuh ni. Gaduh lah mengadap raja dari atas bala tak tahu semua. Sana mengadap semua raja sana. Sistem raja bersedaya lebih baik punya siapa punya.
antara ramai sekeluk sutuk kamu datang kemari mengadap diam dari istana balapsa di waktu pagi hari kau gelap limu-limu lagi kau sini. Kalau gitu ayah pengasuh orang tua pok doka pengasuh ayah orang tua semua minta apung ke bawah doliton. Ayah apung ibu kalau apung guru bayu dia lagi pengasuh kemar kau sinawak patik tersemuanya tu doliton. Ayah ini pengasuh amo yang duduk saya minsiam jadi malam-malam akan menjadi iaitu pengasuh kau sinasa Hatiku dulu jauh tu baru dah ketemu. Benarkan gitu orang tua apa woyok ada kau antara tak ada kau sina ada sangat do alim belakang tu apa sama ada tu. Kalau ada belakang pengasuh hati amurio bertamu tunggu sebab masa ni lah untuk pokok kita ni masing-masing berkubuh lah masa untuk bubuh belakang marilah kita sendiri anu 7 tahun 5 masing-masing sendiri graduan sendiri kucuk gradu gelumen sendiri anu 7 tahun 5 tidak lagi tukarkan anu tidak lagi tukarkan istana musneh dari dalam istana masuk sendiri makte balagat itulah saja boleh amoroyak cerita bayang nak masuk sendiri kau sini selamat nikmat sepenuh tubuh mitoklah buku kita masa ni tahun ni 2008 tahun 2014 kusila kita pupuk 18 pupuk kita biar jadi sendiri ni Ada apa-apa tajuk ni dia kata nak masuk sendiri Amba pun tak baik dia mau masuk lagi aku pun nak jatuh kalau mau jatuh nanti macam kedua nak di belum orang batak di belakang tu tak boleh di sini pun mungkin tu mayu yang pergi dua sebelum balik sana padalah dulu setakat ni adik kakak Boyan kulit amor. Terima kasih, selamat malam. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Demikian tadi persembahan wayang kulit seni warisan anak Kelantan yang diketuai oleh Tok Dalangnya Abang P. Majlis merakamkan penghargaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang berhormat Haji Muhammad Fauzi Muhammad ahli Dewan Undangan Kawasan Tendo, yang berbahagia Puan Rita Sarvanu binti Ismail, Ketua Pergerakan Wanita UMNO bahagian Pasir Mas, yang berusaha Muhammad Nur Jaafar atau nama glamournya Bano, pengusi pendikir Persatuan Pendikir-Pendikir Negeri Kelantan serta ahli jawatan